muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang kematian, mai hadis kepada kita an Ummu Salamah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khaira. Tuan tengok Nabi kata apa? Fa innal malaikah yu'amminuna ala ma taqulun. Kata Nabi menerusi hadis Ummu Salamah. Qalat, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata idza hadartumul marid, bila kita pi tengok ataupun ziarah orang sakit. Nampak tuan-tuan? Kita dengar kata adik-beradik kita sakit, kita dengar kata jiran kita sakit, kita dengar kata siapa sakit. Kita ni ada satu apa yang dipanggil sebagai ukhuwah. Kita pi tengok. Allahu akbar. Kata Nabi, idza hadartumul marid, bila pi tengok orang sakit, mulut ni tuan-tuan, doa pada dia. Bukan takat bagi buah. Hak kawan tu tak makan buah lah. Buah tangan nama pun. Buah tangan dia pergi bagi buah. Kadang-kadang beli ni benda-benda manis melecah pergi bagi kat kawan tu. Kawan tu tengah sakit. Pergi bagi kuih, pergi beli pergi beli ni, pergi bagi. Allahu akbar. Hak penting bukan hak tu sebenarnya. Hak penting ialah doa. Pi dengan tujuan, semoga Allah sembuhkan engkau, semoga Allah, ini adalah kafarah, semoga Allah berikan keringanan, kesembuhan. Oh, kalau boleh terbit keluar dalam mulut kita macam tu, comel. Sebab masyarakat kita budaya nak doa ni tak ada. Budaya nak doa ni tak ada tuan-tuan. Dia tak berapa nak ada. Bukan kata tak ada, ada, tapi tak berapa nak ada. Maknanya bila budaya doa ni, bila kita dapat satu-satu orang bagi kat kita, oh mulut kita nak terbit, ya Allah kau murahkanlah rezeki dia. Oh susah. Cukup lihat mulut kita ni. Alangkah cantiknya bila dapat satu-satu benda, ya Allah kau murahkanlah rezeki dia. Nampak tuan-tuan? Ya Allah kau panjangkanlah umur dia. Tu, hani ni, oh cukup cantik punya doa ada ni. Patutnya kita buat hak tu. Tapi kita, terima kasih kat tu tu pun kalau kata. Kalau tak kata, hani lah. Lagi teruk. Bagilah, hani lah. Oh, kita hak bagi tu dengar sakit hati tuan-tuan. Kita mai daripada jauh mai bagi, dia tak lah ni apa buat. Biar tu suruh mai. Oh tu dia. Oh, lagi dahsyat. Tuan-tuan, Nabi SAW kata kalau hang hadir kepada orang yang sakit ataupun idza hadartumul mayyit, ada dengar kata kematian, pi ziarah kematian, maka kata Nabi, faqulu khaira, mulut ni katup, cakap benda hak baik ya cukup. Faqulu khaira, sungguh hak mati tu orang yang ada personal touch dengan kita. Dulu mungkin ada apa-apa yang ada sikit dengan kita, hak mati tu. Tapi tuan-tuan, bila time dia mati, kita pi mulut kita mau katup. Faqulu khaira, cakap benda hak baik sudah. Tu dia tuan-tuan. Macam tu Islam, time sakit pun kena kata lagu tu, dan time dah mati pun mulut kita mau tabit benda hak elok. Faqulu khaira, kata Nabi, sebut benda-benda baik-baik. Puji jenazah tu, tak menjadi masalah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, mulut kita kadang-kadang duk tunggu dah ni lama dah duk tunggu sampai berbulan-bulan dah dekat hospital. Saya pernah dengar ni, mulut macam ni. Allahu akbar. Duk tunggu apa saya tanya?
Bila tanya, dia kata, saya ni 3 bulan dah ustaz berkampung di hospital ni. Pasal apa? Ayah saya 3 bulan. Dia kata, tak ada masalah, baguslah 3 bulan. Duk tunggu ni 3 bulan. Saya tanya, tunggu siapa? Kita faham dah, bila kelak terbit daripada mulut anak duk berkampung di hospital 3 bulan. Terbit keluar daripada mulut, saya ni duk tunggu 3 bulan dah ni. Tunggu siapa? Bila abang tu tunggu ayah lah. Tapi awak mulut tu jadi ada tunggu lain. Tengok double meaning kat situ. Rupanya tunggu nak bagi rontok ni padam cepat. Tuan-tuan nampak? Ada cerita dah. Hak lagi teruk, terbit keluar benda tu daripada mulut seorang anak kepada bapa dia. Allahu Akbar. Oh, dahsyat benda ni. Sampai tahap macam tu, Nabi pesan pada kita, faqulu khaira, cakaplah benda baik. Katuplah dulu waktu dia duduk dengan kita, dia pernah ada buat macam ni, dia ada macam ni, dia ada macam ni, yang kita tak apa nak berkenan dengan dia. Tapi bila time dia mati, faqulu khaira, kata Nabi, cakap benda baik. Pasal apa nak cakap benda-benda tak elok? Dia dah mati lah. Itu dia, tuan-tuan. Kata Nabi, fa innal malaikah, waktu tu malaikat ada. Fa innal malaikah yu'amminuna ala ma taqulun. Malaikat ni dia duk ambil doa orang yang duk mai ziarah, orang ziarah mai sakit. Bila kita pergi ziarah orang sakit, malaikat duk ada. Kita pergi pula kematian, malaikat duk ada. Dan kata Nabi, fa innal malaikah yu'amminuna ala ma taqul. Malaikat ni dia tengah doa amin doa apa yang orang kata. Malaikat doa amin doa apa yang orang kata. Lagi banyaklah orang mai dan lagi banyak orang memuji. Allahu Akbar. Kata Nabi, fa innal malaikah yu'amminun. Malaikat duk mengaminkan doa orang-orang ni. Doa amin, ya Allah perkenankan doa dia. Ya Allah perkenankan doa dia. Tuan-tuan, benda ni penting sangat-sangat. Sebab kadang-kadang sampai ke satu tahap kita memerlukan doa orang. Kita memerlukan bahkan sampai malaikat pula yang aminkan doa kita. Allahu Akbar. Malaikat ini, tuan-tuan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kata nama makhluk malaikat ini, la ya'sunallah, mereka tak pernah buat maksiat dengan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia buat apa yang Allah perintah. Makhluk yang tak ada dosa ni, tuan-tuan, tiba-tiba aminkan doa. Allahu Akbar.